Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TV PIB SK Sri Pulai Perdana melaporkan program-program yang dianjurkan sepanjang bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Bagi mengimarahkan bulan Ramadan, Panitia Pendidikan Islam telah melaksanakan pelbagai program di bawah kempen Ihya Ramadan. Program-program ini bertujuan memupuk amalan membaca Al-Quran, menggalakkan bersedekah serta membentuk sahsiah diri murid agar lebih berdisiplin dan berakhlak mulia. Mari ikut saya untuk menyaksikan program yang sedang berlangsung di Dewan Sri Perdana. Antara program yang mendapat sambutan hangat ialah saringan nasyid yang diadakan bagi memilih wakil sekolah ke pertandingan peringkat seterusnya. Beberapa kumpulan telah mempersembahkan lagu nasyid dengan penuh semangat, kreatif dan penuh penghayatan, sekaligus menyerlahkan bakat murid dalam bidang seni suara berasurkan dakwah. Di sini pula kita dapat menyaksikan pertandingan qiraah yang sedang berlangsung di Mushola Al-Qudus. Seterusnya, di PIB kita akan menyaksikan pertandingan Khat. Akhir sekali, pertandingan yang kita dapat lihat adalah pertandingan tilawah Al-Quran yang berada di bilik multimedia. Seterusnya, di Mushola Al-Qudus, kita akan menyaksikan percetakan khatam Al-Quran bagi memastikan murid dapat mengkhatam bacaan Al-Quran sebelum berakhirnya Ramadan. Usaha ini diharap dapat melahirkan generasi yang cinta akan Al-Quran serta menjadikan amalan membaca Al-Quran sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang pula kita berada di kelas 6 Lizi. Mari kita tanya pendapat dua orang sekolah. Bersama saya Mizakim. Saya Zmira Ulfa. Apa perasaan kamu menyertai program Tadarus Al-Quran ini? Saya rasa gembira. Saya rasa gembira juga sebab bila bulan Ramadan ni kita banyakkan ibadah so kita dapat pahala. Selain itu, tabur Ramadan turut dilaksanakan bagi menggalakkan murid bersedekah dan membantu golongan yang memerlukan. Mari kita temu bual bersama dua orang skor musyawarah untuk bertanya tentang sumbangan tabur Ramadan ini. Dengan saya, Zulfa Hashim dan Nur Al-Izzati. Bagaimana sumbangan tabur Ramadan ini dijalankan pada pagi hari? Alhamdulillah, tabur ini berjalan dengan lancar di pagi bulan Ramadan. Secara keseluruhannya, program yang dijalankan sepanjang bulan Ramadan ini berjaya menyemarakkan suasana ibadah dan nilai-nilai murni dalam kalangan murid. Diharapkan segala amalan yang dilakukan sepanjang bulan ini dapat diteruskan walaupun selepas Ramadan berakhir. Saya, wartawan Nur Saidah binti Muhammad Faizal, melaporkan untuk TV PIB dari SK Sri Pulai Perdana. Sekian, terima kasih.